Halo geng, kabar baik. Okey geng, hari ni kita datang ke Tanjung Harapan Kelang. Tanjung Harapan Kelang ni ialah pusat pelabuhan terbesar di Malaysia selepas Tanjung Pelepas. Dekat Johor Bahru tu. Johor Bahru tu kecil. Okey, dekat sini ada pelabuhan utara, selatan, timur, Westport. Nilai mesin dia ni dianggarkan 100 bilion pound. Bukan ringgit tau, pound. Selain itu, Kelang juga adalah bandar diraja. Dekat Kelang ni juga paling banyak pekerja asing macam Bangladesh, Indonesia, Nepal, Vietnam, Burma, Rohingya semua ada kat sini. Jadi semua masuk sini ialah barang-barang import daripada China, Jepun, US, Amerika, Indonesia, Bangladesh. Terlampau banyak. Di depan saya ni adalah sebuah pelabuhan. Mereka ni kerja 24 jam. Kebanyakan pekerja buruh-buruh sini semua sektor ialah orang Indonesia dan Bangladesh. Mereka dah pegang kawasan ni. Memang Kelang ni macam kawan saya India cakap lah, dulu orang India pegang, sekarang dah tak ada dah. Sekarang yang pegang China, Indonesia, Bangladesh. Mereka jadi kontraktor, jadi kerja kebersihan. Okey geng, ini adalah kelengkapan. Kelengkapan ni semua diimport daripada Hong Kong, Jepun, Korea. Malaysia buat jarum pun tak boleh, jadi kita import lah. Ini semua peralatan daripada China ni. Sebab sekarang China dijual murah. China dia buat benda 10 tahun ni, dia tak buat sampai 100 tahun macam Jerman. Okey, gaji pekerja Indonesia di sini boleh mencapai 15,000 hingga 20,000. Mereka banyak jadi supervisor dekat sini. Sebab penduduk tempatan banyak yang sakit lah kerja. Berat-berat ni banyak sakit habuk, besi-besi. Gaji kat Kelang mereka punya CEO hampir 1 juta, 2 juta. Lebih kurang ekonomi Kelang ni kalah Putrajaya. Putrajaya tu kira bandar miskin, Kelang ni kaya. Sini modal Cina-Cina semua, Cina-Cina, Sam Wukong semua kaya-kaya guys. Okey, lagi satu, kalau datang sini anda kalau naik motor bawa slow-slow tu memang tak hidup lama lah. Ini Indonesia yang cakap kat saya. Kawan-kawan mereka Indonesia banyak kena langgar dengan lori. Lori selalu langgar sebab lori besar, dia laju. Jadi dia nak balik rumah cepat, nak pakai lori pun dekat 2-3 jam. Jadi untuk mengelakkan lori terbalik, mereka kadang-kadang terlanggar lah penyeberang jalan, jadi bahaya. Dekat sini pelabuhan, babi dia tak masuk. Dia masuk dalam kontena. Dia kontena sejuk beku. Selalu babi datang daripada Sabah, Sarawak. Babi kan, kerbau, semua datang dari sini lah. Tesco, Makro, apa saja, Ion, babi-babi semua datang sini. Okey guys, Kelang ni dulu India, kawan saya cakap, Maniam, dia cakap dulu India pegang. Tapi sekarang Bangladesh, Nepal dengan Indonesia lah. Indonesia dulu mereka ramai. Mereka geng mereka ni memang power lah, berani mati macam filem cerita Soekarno. Kelang antara daerah yang paling kaya di dunia dan lebih kaya daripada Kemboja, Laos dan juga Myanmar. Kelang juga dikatakan mempunyai simpanan kekayaan melebihi benua Amerika Selatan. Okey, kerja orang pertama banyak kat sini. Kerja pasar malam, kedai makan semua orang Indonesia. Orang tempatan tak dapat kerja ni dah. Mereka dah kalah. Okey geng. Okey, kalau anda nak tahu, sini malam pukul 2-3 banyak budak universiti datang buat projek lah. Tempat tu lah, tempat ni macam maksiat jugalah. Pekerja-pekerja makanan, restoran, jangan terkejut lah. Indonesia semua. Pekerja paminyak Bangladesh, jaga Nepal, dan pekerja industri kebanyakan orang Indonesia lah. Orang tempatan bawa Grab ataupun kerja macam saya cakap, kerja kedai runcit lah, macam tu lah. Memang kita nak bersaing dengan Indonesia, Bangla ni, mereka lebih berani mati dan lebih unggur. Okey geng, macam ni lah. Kalau anda datang kat sini, Nepal sini dia kurang ajar sikit. Tapi nak buat macam mana, mereka pegang keselamatan. Apa pun, jumpa lagi, bye.